Seorang pelajar lelaki tingkatan 1 dilaporkan berada dalam keadaan kritikal selepas disyaki terjatuh dari bangunan sebuah sekolah menengah di Ipoh pada Isnin. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Perak, Datuk Khairuddin Abu Hanifah dalam hantaran di Facebook memaklumkan pelajar itu kini mendapat rawatan di Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB. Menurutnya, beliau mendapat maklumat mengenai kejadian itu pada jam 4.30 petang sebelum bergegas ke Jawatan Kecemasan HRPB. Beliau memaklumkan Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perak telah diarahkan menyediakan laporan penuh berhubung kejadian tersebut. Beliau juga telah mengarahkan pihak sekolah untuk sentiasa peka terhadap keadaan persekitaran bagi memastikan kejadian seumpama ini tidak berulang. Khairuddin berkata turut hadir ialah Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Muhammad Azam Ahmad dan mereka berkesempatan bertemu dan menyatakan rasa simpati kedua ibu bapa pelajar terbabit di hospital. Sementara itu, Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin ketika dihubungi sahkan kejadian itu dan memaklumkan siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.